rezeki hari ni. Nampak pisang emas hari ni jadi elok. Batang dia kecil sampai kena tongkat yang dah patah lah. So tengok dia apa nak makan. Hujan ni, hujan. Ini dua mayang tadi kita ambil tadi. Baru tinggal sekejap dia tengok Mekah tu, rupanya dia dah tua sangat. Tua dah boleh ni. Yang boleh ambil dah, alhamdulillah rezeki. Sambil kita tanam lagi lah. Dah tu pisang emas tu, pisang emas. Bukan emas Vietnam tu. Sambil-sambil tadi kita ikat batu tadi. Bukan ikat bata, ikat batu. Ni hujan ni. Nampak ada naik lah sikit. Nah, biar tu sikit-sikit. Ni nak balik lah. Esok pula. Tu. Alhamdulillah. Lambat batu ni. Bukan senang nak ikat batu ni. Nak boleh 30 ketul pun dekat satu hari. Orang ikat batas hari 2,000 kan. Ni batu. Batu kan macam tu. Sebab kita nak kena mix and match. Satu. So, tak siap lagi nanti kita akan lantai tempat pijak lagi semua buat orang panggil apa, bendui. Bendui. Kita suruh nak masuk lah apa kan. Sikit-sikit lah, alhamdulillah. Untuk pisang ni kita ambil ni. Dia kalau jenis store tu kena batu kecil. Kalau jenis macam telaga ni kita pakai batu sap. Baru dia nampak nice kan. Tengok dia nampak. So at the same time kita nak bubuh yang keladi tu, lumut tu pun kita bubuh. Kita dah nampak lah dalam hutan nanti kita akan pakai lautan punya. Bukan keladi tau, dia ada satu buah yang macam keladi, macam pokok kunyit tu. Air dia boleh minum dalam tu, dia taruh balik. Dia warna merah. Itulah kalau boleh masuk kat lautan tu buat video memang syok. Tapi kita lah tak bawa. Kadang-kadang mengganggu kita punya urusan kerja kan. Tapi kalau orang boleh follow untuk buat konten memang best. Ni tak tebang ni, baru ambil buah tadi ni. Dua mayang tu kan. Yang tu dah tebang lah. Ni pokok bukan besar mana pun, pokok kecil pendek nampak. Ini tu. So dah tebang, hujan. Dan buah dah ambil lah. Jom. Sempat juga sambil-sambil tu. Dua pokok kita nak pangkah. Ni tak buang dia punya kepala nanti kita buang. Tu kebun pun tak siap lagi tu, kebun buah tu semua labu baru nak clear-clearkan tu. Baru nak kemas balik.